Nama siapa? Kusyairi. Kusyairi. Saya Dr. Ali. Hai. So kalau boleh tengok memang ramai lah kat sini hari ni. Mostly ada mak, budak-budak, makcik-makcik tua, atas kursi roda pun ada. Tapi nampak macam otot ada tak ada angkat berat, tak ada angkat benda berat ke baru-baru ni ke? Tak ada pening-pening kepala, sakit tengkuk, cepat mengah. Mengah tu adalah dekat. Ada. So setakat yang kami ada memang ubat panas macam minyak kapak ni je untuk sapu dulu. Ni ubat makan untuk kurangkan sakit. Sekali makan 2, makan sahur dengan berbuka. 2 mil je bagi kat dia. So boleh bagi 3 kali sehari lah. Cover sesama dengan batuk sekali. Okey? Okey, sama. Hai. 1 biji boleh 3 kali sehari lah. 3 atau 2 kali. Kalau puasa, makan pagi, sahur dengan makan berbuka je lah. Cukup lah. Ubat ni kita minum dalam 15 mil je lah. So sebab gastrik tu, bila dinding perut kita tu, dia nipis dan asid dalam perut tu dia menghakis lah. So bila makan ni, dia akan okey sikit lah. Ya saya. Ubat sesama. Siapa yang sesama? Saya. Dah berapa lama awak sesama dah? Sakit tekak tak ada? Doktor rasa dia dah ada ubat batuk, ubat sesama belum. Kita ada sirap ubat sesama? Mak. Mana? Dekat. Tudung merah tu? Puan Maizatul Anak puan Kusyairi Dah berapa hari abang rasa sesama? Tak apa, kita ada ubat dia puan. Boleh bagi ubat tu. Dah. Okay, thank you. Salam. Belajar rajin-rajin, okay? Okay, so as korang boleh tengok, ramai, memang ramai. Kali ni sambutan meriah pula hari ni. Budak-budak ramai yang kurang sihat. Satu, kita kena check lah parents orang ada juga ke tak untuk bagi ubat-ubat tu. Dan terangkan kat parents jugalah, baru kita boleh bagi. So kalau dah faham, baru kita akan bagilah. Kalau saya tengok method puan tadi kan, puan cepat sangat nak tarik. So ubat tu tak lama ditarik. Dia perlukan 10 saat untuk menarik ubat tu je, baru betul-betul dia masuk. Cukup, tekan, tarik. So slow. Okay. Very, very good. Baru betul. Baru ubat tu betul-betul masuk. Doktor. Oh ya ke? Nama muda sangat. Muda. Mana? 34. Muda. Ya ada doktor muda 34. Kita dah tengok tadi, kita dah ada rawat budak-budak, kanak-kanak, orang tua, orang dewasa lelaki, perempuan, ada asma. Macam-macam penyakit lah sebenarnya ada kat sini. Kami memang berada kat sini untuk membantu. Dan keberadaan kami di sini pada setiap hari Jumaat. Pada kebiasaan ni 11 malam kita akan start berada kat sini. So setiap minggu insyaAllah kami akan ada. Kepada siapa yang perlukan bantuan, pemeriksaan, percuma, jemput datang anytime. Okay? See you next week.